We know we can do it. Ini berbeza dengan bantuan yang bersyarat, terhad, seperti skim SARA. Pembangkang setiap hari meratip mengatakan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pandai takbir urus negara. Sana sini gagal, ke sana kemari bukannya buat kerja, tapi hanya melancong semata-mata dan macam-macam lagi jenis tuduhan yang dilemparkan. Meskipun unjuran ekonomi negara sentiasa menunjukkan pertumbuhan yang baik hari demi hari sejak PMX mengetuai Kerajaan Madani, mereka kata mereka lebih bijak dan tahu urus negara. Tapi hakikatnya, mari kita recap sikit apa yang mereka buat sepanjang 33 bulan dahulu. Konon betapa bijaknya Muhyiddin dan Perikatan Nasional PN menguruskan negara sampai hutang negara bertambah 500 bilion ringgit. Betapa konon bijak sangatlah PN ni dalam menguruskan negara bila mana mereka membuat keputusan mengubah suai rumah Perdana Menteri yang menelan belanja hampir 2 kali ganda dari kos membinanya. Sedangkan semua orang tahu waktu tu adalah waktu lockdown atau PKP. Jadi apakah keperluan untuk berbuat demikian? Kemudian, bila rakyat tiada duit, mereka membodohkan orang-orang Melayu khususnya dengan nama bantuan. Tapi sebenarnya mereka dibantu oleh duit simpanan sendiri apabila kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP ketika itu. Malah, statistik menunjukkan dah berapa ramai rakyat akhirnya dah tak ada simpanan wang persaraan akibat dari tindakan tu. Macam mana pula PN jana pendapatan mereka ketika itu? Yang pastinya bukan dengan pelaburan, tetapi dengan memberikan lesen arak dan menambahkan aktiviti judi. Mereka juga isytihar darurat untuk gunakan wang rakyat sesuka hati. Tin Milo diedarkan untuk meminta duit pada rakyat miskin, tetapi pemimpin hidup senang lenang berkenderaan berjenama mewah seperti Belfire. Zaman Muhyiddin dulu, dia buat 3 dewan di Pagoh dengan membelanjakan 35 juta ringgit. Tapi ini jauh beza dengan zaman Madani bawah PMX yang mengambil kira semua aspek pendidikan, termasuklah memberikan peruntukan 34.81 juta ringgit untuk membaiki sekolah tahfiz dan pondok di seluruh negara. Itu pun Puak PN khususnya PAS sibuk duk tuduh kerajaan ni sekular tak sudah-sudah. Tup-tup baru-baru ni, Hamzah kata nak bagi RM500 sebulan pada rakyat yang mana kos setahun lebih 90 bilion ringgit. Agak-agaknya, dari mana dia nak dapat korek duit sebanyak tu? Tak cukup dengan tu, Hamzah bising kata Petronas ni lama-lama akan jadi lembaga zakat kerajaan. Bukannya syarikat minyak lagi dah. Sebab asyik duk bagi dividen tambahan kat kerajaan je. Tapi hakikatnya, masa dia jadi kerajaan pun mereka dapat duit dari Petronas juga. Tapi tak pula Hamzah bising dan bimbang ketika tu. Apa punya perangai lah kan? Hai, jika PN sekali lagi memerintah, boleh rosak negara ni dibebani dengan hutang. Inikah yang orang Melayu rindukan zaman abah kau tu? Renung-renungkanlah ya.